Hai, Assalamualaikum. Siapa yang kat sini tak tahu lagi khasiat tauhu? Okey, hari ni saya buat tofu ball ataupun berbola tauhu. Tauhu ni rendah lemak, rendah kalori dan tinggi protein. Jadi ianya menyebabkan kita merasa kenyang lebih lama. Sangat sesuai untuk mereka yang nak diet. Tauhu ni juga mengandungi vitamin B6 yang sangat penting dalam menyokong perkembangan otak dan juga sistem saraf. Jangan bagi anak-anak makan makanan terproses ya. Okey, sangat bahaya untuk kesihatan. Jadi ibu-ibu bolehlah buat berbola tauhu. Jom teman saya rasa. Saya ambil ni, makan suam-suam ni. Okey. Saya nak cicah sambal kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. First time saya buat tahu ball ni. Makan sama kacang sedapnya. Sekejap dia habis satu ya. Nak try makan dengan sos pula. Bismillahirrahmanirrahim. Rangat kat luar. Sebab ada breadcrumb tu kan. Sedap makan dengan sos. Ini saya tolong makan untuk sahabat ya. Tengok dalam tu. Sedap sangat makan dengan kuah kacang ni. Jangan risau ya makan dengan kuah kacang ni. Sebab kacang tanah ni tinggi protein. Sangat sesuai untuk sesiapa yang nak diet. Baiklah, jom saya kongsikan resepi nak buat berbola tauhu ataupun tofu ball. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah 5 keping tauhu, isi ayam yang telah saya carik-carik, bahagian dada ayam saya rebus dahulu sehingga masak dan letakkan secubit garam. Seterusnya daun bawang. Saya juga masukkan 12 sudu besar serbuk roti ataupun breadcrumbs. Seterusnya 3 sudu besar tepung jagung. Okey, dalam resepi ni free gluten ya. Okey, saya tak gunakan tepung gandum. Okey, seterusnya carrot ataupun lobak merah. Bahan yang akan dicincang ialah setengah biji bawang merah besar dan 3 ulas bawang putih. Seterusnya serbuk lada putih. Dan seperti biasa kita akan letakkan juga sedikit garam dan juga seasoningnya Maggi cukup rasa. Jom kita start masak. Tapi sebelum tu saya potong dahulu daun bawang ni. Seterusnya lobak merah ataupun carrot ni saya sagat macam ni. Kejap lagi saya akan kecilkan sedikit saiznya ya. Saya masukkan tahu ke dalam mangkuk. Kemudian saya ramas-ramas seperti ni ya. Seterusnya saya masukkan bawang merah besar dan juga bawang putih yang telah dicincang guna chopper ni ya. Seterusnya masukkan isi ayam. Saya masukkan 1 sudu kecil Maggi cukup rasa dan juga 1 sudu kecil garam. Seterusnya masukkan lada putih ataupun white pepper. Okey, nanti kita akan rasa sedikit adunan ni ya. Jika tak cukup garam ataupun seasoning, bolehlah tambah lagi ya. Okey, ini sesuaikan dengan selera. Sekarang dah boleh masukkan daun bawang yang telah dihiris tadi. Begitu juga dengan lobak merah.
Okey, sekarang saya gaulkan bahan-bahan ni terlebih dahulu ya. Sekarang dah boleh masukkan 3 sudu besar tepung jagung. Okey, saya gaul-gaulkan dahulu. Sekarang saya masukkan serbuk roti ataupun breadcrumb. Masukkan sedikit demi sedikit, kemudian gaul. Okey, ini untuk menjadikan ianya teradun sebati ya. Jumlah kesemua breadcrumb yang saya masukkan ialah 12 sudu besar. Breadcrumb ni mesti letak ya, sebagai ejen perangup. Bukan sahaja rangup di luar, tapi rasa juga tekstur rangupnya di dalam. Adunan ni jadi elok apabila kita dah boleh bentuk-bentukkan macam ni ya. Okey, saya kepal-kepal macam ni. Okey, ni dah cantik dah adunan ni. Sekarang saya kepal-kepal, kemudian saya bulat-bulatkan. Okey, baru nampak cantik kan dia punya rupa. Sambil bentukkan bulat adunan ni, saya telah pun panaskan minyak. Saya goreng secara deep fry di dalam periuk ni. Okey, minyak pun dah panas, dah boleh masukkan adunan yang kita bentukkan tadi. Goreng menggunakan api sederhana besar ya. Okey, jangan guna api yang kecil, nanti serap minyak, dan jangan guna api yang terlalu besar ya. Nanti dekat luar dah garing sangat ataupun hangit tapi di dalamnya belum masak lagi. Biarkan sekejap bahagian bawah tu garing sedikit, barulah balikkan. Jangan balikkan terlalu awal lah, nanti pecah. Kita gorenglah seperti biasa sehingga dapat berbola tahu yang golden brown. Bila dah nampak berbola tahu ini golden brown, dah boleh angkat dan tuskan minyaknya. Kita ulanglah proses yang sama sehingga habis ke semua berbola tahu. Kalau nak frozenkan pun boleh, goreng sehingga 3/4 masak. Okey, kemudian bila sejuk, masukkan dalam bekas dan masukkan ke dalam freezer. Bila nak goreng nanti, towing sekejap, kemudian goreng sehingga garing. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba resepi yang sihat ni. Sesuai sangat untuk sarapan anak-anak. Ingat ya, jangan bagi makanan yang terproses. Sesuai sangat untuk sesiapa yang nak diet dan yang nak makan menu yang sihat. Selamat mencuba!